Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nusara Zarifah binti Bahar. Hari ini saya akan menceritakan tentang pembelajaran menggunakan teknologi. Pernah tak rasa macam dah baca banyak kali tapi still tak faham? Itulah saya dulu. Dulu saya jenis belajar guna buku je, tapi kadang-kadang susah nak fokus. Cepat bosan dan tak yakin dengan apa yang saya belajar. Sampailah satu hari, saya cuba belajar guna teknologi. Macam tengok video pembelajaran, cari nota online, baru saya sedar. Rupa-rupanya lagi senang nak faham. Contohnya kalau tak faham satu topik, saya akan ulang video, pause dan tulis nota sendiri. Kadang-kadang saya cari contoh lain sampai betul-betul faham. Tapi saya sedar satu benda, teknologi memang dapat membantu kita. Tapi kalau kita sendiri tak nak belajar, memang tak jadi juga. Bagi saya, ilmu di hati tu bermaksud kita kena betul-betul nak belajar. Dan satu lagi, kita kena pandai kawal diri. Sebab bila guna teknologi ni, memang senang sangat nak distract. Nak buka video pembelajaran, tapi tiba-tiba scroll benda lain. Akhirnya, masa habis, tapi ilmu pun tak dapat. Saya pun pernah macam gitu. Jadi, saya cuba disiplinkan diri. Bila belajar, fokus betul-betul. Untuk korang yang tengah belajar sekarang, jangan takut untuk cuba benda baru. Kalau cara lama tak berkesan, tak salah untuk ubah. Mungkin cara belajar korang bukan dengan membaca je, tapi dengan melihat, mendengar atau mencuba sendiri. Gunakan teknologi sebagai kawan belajar, bukan sekadar hiburan semata-mata. Dan paling penting, jangan mudah putus asa. Kalau tak faham hari ni, cuba lagi esok. Setiap orang ada tempoh belajar masing-masing. Yang penting, kita terus berusaha dan jangan berhenti. Teknologi pula cuma alat untuk bantu kita. Jadi, gunakan teknologi dengan betul. Dan insya-Allah, kita boleh jadi generasi yang lebih hebat.